Okay, talking about BLS. Hi, saya here. Let's change our prospect to Dr. Izzati. Okay, for today, Dr. Izzati would love to talk about BLS, what we known as basic life support. And here I am going to mix it up, Malay and English. Because I think my community need to know about this, especially elderly. Kalaulah bagus ada orang dewasa yang mungkin dah berumur ataupun banyak umur melihat apa yang saya mahu katakan. Okay, pengalaman saya bekerja, saya punya hospital almost like hospital geriatrik, hampir seperti hospital orang tua sahaja. Kerana ia berada di kawasan perkampungan. Rata-rata pesakit perubatan adalah orang tua yang dah berumur. Tak semestinya tua lah, orang yang berumur lah, yang banyak umur. Jadi bukan semua orang dan bukan semua peringkat umur tahu berkenaan dengan basic life support ataupun basic life support. Bahasa Melayu apa? Sekejap lagi, tak tahu lah. Nak translate direct macam kelakar pula. Basic life support. Tu dalam bahasa Melayu. Bantuan asas hayat. Maksudnya kecemasan lah. Bahasa yang mudah CPR lah, tekan dada. Tekan dada ataupun mouth to mouth breathing. Pernafasan mulut ke mulut. Okey, semua orang tahu pernafasan mulut ke mulut ni semua kiss. Dia bukannya ciuman. Dia adalah bantuan kecemasan. Bantuan nyawa or something like that lah. Okay, kenapa penting? Okay, tak apa. Pernafasan tu another story. Tapi yang penting untuk jantung. Kenapa penting? Sebab bila kita ada orang yang kita sayang atau orang berdekatan kita jatuh tak sedarkan diri, dia mungkin pingsan, dia mungkin koma, dia mungkin kita tak tahu apa yang berlaku dekat dia. Jadi semua orang kena tahu secara apa yang berlaku, macam mana nak check, macam mana nak tahu. Jadi cek nadi tu kena belajar, cek pernafasan tu kena belajar, cek respon tu kena belajar. Jadi bila dah belajar, kita dapat kenal pasti kalau jantung tu berhenti, kita boleh lakukan CPR. Bukan bawa hangkut seret masuk dalam kereta 10 minit kemudian sampai dekat hospital. Sebab oksigen diperlukan dalam tempoh kurang daripada 5 minit. Kalau jantung berhenti lebih daripada 5 minit dan ke atas, sel-sel otak dan sel-sel jantung ni boleh rosak, kekal. Jadi bantuan pernafasan untuk bantu oksigen pergi ke dua organ yang penting, yang sangat penting dalam banyak-banyak organ yang penting ni, penting. Jadi saya rasa semua orang kena belajar. Macam mana nak belajar? Mungkin kalau ada dekat luar orang buat, macam NGO buat, boleh pergi. Ataupun siapa-siapa yang boleh offer lah, kena orang yang terlatih lah. Apa yang penting sebenarnya hanya yang basic je, yang asas sahaja, supaya kita dapat kekalkan degupan jantung dia sekurangnya untuk sampaikan oksigen, kurangkan risiko. Banyak pesakit yang datang macam ni dan akhirnya memang kita dah CPR, kita dah tekan dada, jantung dah berdegup, tapi kebanyakannya jadi macam orang terlantar. Ataupun kalau kita panggil dia seperti orang yang dia hidup tapi dah tak berfungsi dah. Sel otak dia dah mati. Cuma badan dia berfungsi macam mesin je. Sebab kita bagi dia oksigen, kita bagi dia bantuan pernafasan, mesin semua tu masukkan tiup pernafasan. Jadi badan dia tu macam patung. Dah tak ada jasad, dah tak ada roh. Jadi pada saya pentinglah sebenarnya basic life support ni. Saya rasa semua orang kena belajar. Sekurang-kurangnya tahu, nak kenal pasti. Lepas tu apa tindakan. Sebab bukan semua pengsan kita kena tekan dada. Nanti salah, tak tahu. Lepas tu itu yang utamalah. Sawan pun sama juga actually. Dua benda ni yang penting. Banyak-banyak yang lain mungkin kita tak tahu. Bukan semua orang kita jumpa lemas kan. Bukannya benda tu bukan biasa, tapi boleh berlaku. Kalau ada kelebihan ni kat situ, itu kelebihan masing-masing lah untuk bantuan. Tapi yang penting saya cakap dua tadi tu lah. Jadi saya harap
rakyat-rakyat kita rakyat jelata kita, rakyat-rakyat jelata ni semua ada kesedaran untuk belajar apa itu asas. Cak aku lupa perkataan ni. Bantuan asas hayat. Sekian, terima kasih daripada saya, Dr. Izzati, yang mengantuk sebab masih lagi tak tidur dan rehat post call. Bye. Petak aku.